saya tak tahan sangat dengan parent-parent tu yang kan, Kenapa antara banyak-banyak bidang perubatan, kenapa doktor pilih bidang mata? Wow, soalan pertama dah deep dah ni. Okey, pertama kenapa saya pilih bidang mata? Kalau saya imbas kembali kenapa yang mulanya nak buat klinik bidang mata ni ialah kerana guru saya yang mengajar kami bidang mata ni masa saya medical student dululah adalah antara doktor-doktor yang saya sangat kagum dan saya sangat hormati. Okey, kita kena imbas sekali kenapa saya buat medicine. Ya. Okey. Daripada kecil alhamdulillah Allah bagikan sikit perasaan nak menolong orang. Okey, saya memang sangat berminat untuk dalam bidang perubatan daripada kecil lagi. Jadi kalau misalnya orang tanya saya masih kecil-kecil dululah, 3-4 years old nak jadi apa? Saya kata saya nak jadi doktor. Memang dari kecil. Betul. Okey. Dan memang saya suka bab-bab menolong orang macam gitulah, ataupun menjadikan seseorang itu lebih selesa bila dia tak sihat. Saya memang suka benda-benda begitu daripada kecil lagi. Dan bila saya pergi ke medical school, okey, dan pada waktu saya belajar pasal ophthalmology, guru yang mengajar kami atau konsultan pakar mata yang mengajar kami tu memang betul-betul seperti doktor yang saya nak jadi. Macam ikon ataupun idol kita panggil. Idola. So dia bukannya hanya sekadar memulihkan seseorang, dia bukannya hanya sekadar nak bagi orang tu baik dengan perubatan, tetapi dia juga menenangkan orang itu. Dia juga bercakap sifat dia baik sangat, kind of thing. Jadi bukannya sekadar merawat, tetapi juga menenangkan. Okay, pada saya itu penting untuk doktor lah. Bukan kita nak bagi ubat bagi dia baik je, tapi kita juga kena jaga emosi, kan? Kita kena juga tunjuk kita care, kind of thing. So I like the way he did things. Okay, so saya pun berminat ke arah itu. Di samping itu juga, of course, bila kita dapat memulihkan penglihatan orang daripada tak nampak kepada nampak, memang sangat, saya rasa orang tu rasa macam miracle lah, kind of thing kan. So kita nampak dia punya kepuasan hati dan improvement in quality of life. Itu paling penting saya rasa. Betul. Kan. Jadi sangat-sangat saya rasa bersyukur kerana dapat menceburi bidang inilah. So that's antara sebab-sebab yang saya ceburi bidang mata. Maknanya kalau memang daripada kecil, dulu kan cikgu-cikgu suka tanya kat kita, apa cita-cita dulu? Ya, so cita-cita. memang terus jawab doktor. In fact, kalau nak go even further, I sampai cakap nak jadi doktor kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak pediatrik Pediatrik. Tetapi bila buat pula belajar pasal pediatrik tu, saya tak tahan sangat dengan parent-parent tu yang kan, budak-budak tu okey lagi, tapi parents-parent yang ialah risau pasal anak and things like that kan. Jadi pada saya patient ada 3 pula. Bukan sekadar anak je, mak bapak pun sama kan. Jadi saya rasa agak mencabar kan. Jadi saya rasa bukan bidang saya kot.